Assalamualaikum kawan-kawan. Aku tengok ramai orang bercerita tentang peperangan antara Iran dengan Israel, sehingga kan memuji-muji yang dilakukan oleh Iran. Sebenarnya saya cakap tuan-tuan, memang betul tindakan ini dilakukan oleh Iran terhadap Israel, tapi kita kena tahu bukannya hebatnya kerana Iran. Ini adalah takdir daripada Allah. Allah yang mengaturkan semuanya. Ada yang mengatakan sampai mengatakan bagus pula Syiah ni, mereka ni hebat, seolah-olah ahli sunnah ni tak betul. Jangan silap tuan-tuan. Yang mana Iran dengan Israel ni berperang atas dasar hubungan diplomatik mereka terjejas, bukan kerana asalnya membela rakyat Palestin. Tapi bila berlaku isu ini untuk menarik perhatian dunia, dia menggunakan atas isu ini. Dan kita pun tahu ajaran Syiah memang bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, yang mana Nabi kita pun melarang apa yang dilakukan oleh mereka, pukul-pukul badan dan sebagainya. Tak pernah pun yang mana Nabi kita ataupun dalam Al-Quran menyuruh kita buat macam tu. Tapi disebabkan isu ini berkaitan dengan saudara mara kita, dan kebetulan mereka ni bergaduh kedua pihak, akhirnya kita mengatakan mereka ni bagus, dan ajaran mereka tu yang kita paling takut sekali, mengatakan seolah-olah dia terbaik daripada ajaran ahli sunnah jemaah. Lari akidah kita. Tuan-tuan kena tahu, inilah dia tugas Allah. Dia nak menunjukkan pada kita yang dia tu maha berkuasa. Tidak semestinya dia mengadakan ribut, taufan dan sebagainya. Tapi Allah menggunakan psikologi yang sikit, simple saja. Akhirnya musuh Islam bersama musuh Islam bergaduh sama sendiri. Tak pasal-pasal, sikit banyak dapat membela maruah bangsa Palestin, iaitu saudara mara kita. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu, kita menyokong serangan Iran terhadap Israel seperti mana kita menyokong juga NGO-NGO di seluruh dunia yang berhimpun selama ni menyerang kerajaan masing-masing, yang mana mereka ni zalim mengikut Israel. Dan begitu juga apatah lagi Iran ni, kalau dari segi satu sudutnya, dia telah melibatkan senjata dia sehingga kerana di negara Israel tu musnah seperti mana Palestin juga. Dan ini menunjukkan betapa berkuasanya Allah, dan segala takdir ini adalah takdir daripada Allah, kun fayakun. Dan Allah mengaturkannya dengan cara yang lebih dahsyat lagi ataupun lebih hebat lagi daripada fikiran kita. Yang kita anggap selama ni Allah menjatuhkan bala pada Israel ni seolah ada ribut dan sebagainya apa semua. Allah lebih bijak daripada kita. Yang penting kita jangan lari daripada akidah, memikirkan selama ni seolah-olah Syiah terlebih bagus daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Allah nak uji kita je. Dan Allah nak tunjukkan pada kita bahawasanya dialah yang maha berkuasa. Andai kata kita tersalah tafsir, rosak akidah kita, neraka jahanam kita akan dapat di akhirat esok. Assalamualaikum.